Sirah telah menceritakan selepas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 12 tahun di Mekah, baginda berhijrah ke satu kota yang kini menjadi kota yang cukup mulia, yang merupakan tempat awalnya kegemilangan dakwah baginda. Pada bulan Ramadan yang mulia ini, ayuh kita terokai tinggalan dan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kita dekat Madinah. Tak nak tutup pula dia. Okay. So yeah, today this is the first day on Madinah. So kita tengok apa sahur kita for the first day. Hotel yang aku duduk ni sebenarnya adalah dekat Kayan International Hotel. Disediakan berbuka, sahur, semua disediakan. Air bancu sendiri, ada juga air sejuk. Rumah pun confirm lah ada kan. Dan yang masak ni sebenarnya orang Indonesia, bukan orang Arab. So rasa lah tekak-tekak Melayu tu sikit ada lah. Okay, sekarang kita nak pergi Masjid Nabawi. Pukul sekarang ni pukul 3:30. Kalau kat Malaysia macam aku tengah rekod ni dalam 8.45. Aku serius terkejut sebab korang mainkan 4.30 masih lagi ramai ada orang gulu kilir, pergi beli sana beli sini. Memang diorang ni tak tahu lah diorang tidur pukul berapa sebenarnya. So inilah depan Masjid Nabawi. Memang cantik sangat, rasa menenangkan sangat. Kita dekat Masjid Nabawi sekarang 4.30. Tadi Azim Imsak bukan subuh. Dia Imsak bah kan, bukan macam Malaysia. Kalau korang tak tahu, Imsak ni nak tanda macam nak habis sahur lah. So kira ni macam nak kejut orang kat lah ni. Walaupun pukul 3 pun memang susah, especially dia berpuasa lah. Macam tu besar macam ni sampai okay, syukran. Salat subuh berjemaah satu. Lepas tu dapat solat jenazah. Kabul mat. Oh!
Terkejut gue. Sembara selepas ini kita nak akan pergi satu masjid yang pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba yang terletak tak jauh daripada hotel kita orang, dalam 15 minit je. Siapa yang kata salah saja? Kalau ustaz. Selain sejarahnya yang terulung, merupakan masjid pertama di dalam Islam, Masjid Quba ini juga disebut di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 108. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut engkau salat di dalamnya. Jadi besarnya pahala Masjid Quba ni sampaikan dianggap sebagai menunaikan pahala umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid pertama di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau korang semua nak tahu, bahan binaan asal Masjid Quba ni hanyalah menggunakan pelepar tamar dan juga batang pohon kurma. Tapi sejak mengalami renovasi, so kita dapat lihat kecantikan Masjid Quba yang dapat dilihat sehingga hari ini. Lebih dari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat dulu untuk berjemaah. Kita salat kat luar ni sebab aku dah panas. Aku nak haba sebab mungkin kita akan explore. Mungkin dah butuh. Sekarang pukul 1. Terus sekarang 2 kan 5.30. So nanti kita akan jog kat dalam. Cuma yang ini kita akan macam-macam lah. Kita akan explore dalam tapi 30%. Terus kita akan explore lagi nak 30%. Tak apa. Kita akan explore mana mungkin sebab memang ni kata ramai gila orang susu keluar je. Memang tidak apa-apa ni tak akan kosong. Dan pada datang lah pagi tu tak ada. Kita nak explore. Untuk next kita nak tengok sebab dekat Masjid Nabawi ni dia ada banyak pintu, tapi kita tak tengok lagi itu first pintu. Kita pun terus tunggu satu pintu. Sering dia main, so nak tengok kita satu-satu lah. Masjid Nabawi ataupun dikenali juga sebagai Masjid Rasul kerana adanya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah kubah hijau yang terletak di dalam Masjid Nabawi ini, menjadi tempat persinggahan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat sini kalau kita dapat lihat banyaknya staf-staf yang nak menyediakan juadah berbuka puasa kepada jemaah-jemaah yang berada di Masjid Nabawi. Mula-mula sebenarnya aku pening nak berbuka kat sini ke ataupun nak berbuka dekat hotel. Tapi last buka kat hotel je lah. Keluar ni, habis-habis semayang, boleh balik hotel makan, siap-siap pergi.
Dia mudah macam tu. Macam Acik dia buka puasa dia solat maghrib terus. Lepas solat maghrib baru makan. Oh, macam tu okey kan eh? Kalau kita nak makan sini, kita solat maghrib kat sini. Tak apa, lepas tu kita terus pergi sekali jalan je. Mana? Solat maghrib kat sini, terus ke sana. Dia tak dapat lah. Ayolah, itu Nabi Zul. Sebelum kita solat tarawih, eloklah makan aiskrim untuk mendapatkan tenaga yang secukupnya. وتسعون بعجة وهي نعجة واحدة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه. نسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة من غير حساب ولا عذاب مع أول زمرة يدخلونها. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد ونسألك مرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. نسألك توبة نصوحا يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نج المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تول أمرهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اجعل بلادنا المملكة العربية السعودية بلاد خير وبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم احفظه ولي عهده بحفظك وأيدهما بتأييدك. اللهم خذ بنواصيهما للبر والتقوى. السلام عليكم ورحمة Untuk our first tarawih kita dekat Madinah. So to be honest, aku nak cakap dekat sebab aku tinggal dekat rumah. Ramai gila orang pakai aku ni elak-elak. Aku ni elak-elak pakai aku pun tak suara ni. Suara? Boleh. Boleh. دورني بقى انت. Memang random gila ada pakcik tu tiba-tiba minta aku tak gambar dia. Aku main kali ni kena je tu. Sebenarnya bila aku start kali aku rekod ni, aku macam risau ke lah. Nanti mesti je ada aku ni jadi kuli batak dia orang. Sabar je lah.